Pada perspektif Islam sendiri, adakah AI ni merisaukan? Tentu. Pada asasnya kaedah Islam al-aslu fil asya' ibah. Setiap satu benda tu halal selagi mana tidak ada nas yang mengharamkan. Macam AI ni halal lah. Apa-apa peranti yang kita nak gunakan. Cuma kerisauan tu memang kita tak dapat nak dielakkan. Bukan agamawan saja, bukan di pihak otoriti agama, tapi orang awam sama juga. Bila kita sebut pasal teknologi, teknologi ni sentiasa advance. Macam dulu kan, zaman-zaman Henry Ford bawa kereta kan. So orang yang bawa kereta kuda ni marah Henry Ford. Kau ni bawa kereta ni, dan kita orang bawa kereta kuda ni nak buat apa? Betul. Apa berlaku sekarang ni? Kita buat Grab. Betul. Kita gunakan kereta tu untuk buat benda tu. Menafikan teknologi baru masuk, dia akan mempupuskan banyak pekerjaan. Tapi di setan dia akan mewujudkan lebih banyak pekerjaan baru. Satu pepatah yang saya suka guna dalam saya punya session, AI is just a tool, a fool with a tool is still a fool. Yang menjadikan AI tu keluar jawapan bagus adalah sebabkan orang tu tanya soalan yang bagus. Dan kalau orang tu tak ada ilmu, AI bagilah apa jawapan sekalipun, dia angguk je.